Guys, dunia sekarang ni macam agak laju kan. Kalau perasan, bangun-bangun pagi, siap-siap nak kerja, nak pergi kerja, buat kerja, tiba-tiba dah lunch hour, sama-sama buat kerja. Lepas tu petang on the way nak balik, sampai rumah malam. Dah malam, mandi-mandi, solat, tidur. Lepas tu esoknya kita pun sambung continue buat aktiviti rutin kita. So dalam keadaan kehidupan yang serba pantas ni, secara subconsciously kita akan indirectly mengikutlah phase ni. Cara kita bekerja akan jadi laju, cara kita fikir pun akan jadi laju, dan cara kita nak selesaikan masalah tu pun akan jadi cepat. Dan bila kepantasan ni sebenarnya akan secara tak langsung buat kita akan rasa cepat risau, cepat bimbang, cepat stres, dan cepat panik lah mungkin. Okay, ramai je sebenarnya orang tak perasan benda ni. Sebab yelah, siapa sangat yang nak bagi tahu benda-benda macam ni kan. Cuma satu solution saya nampak untuk Muslim terutamanya, solat dan mengaji tu sangat-sangat efektif. Sebab apa? Sebab if you solat, lepas tu you take your time, rukuk elok, jangan rush, don't rush. Sujud, take your time, sujud. And then bila mengaji tu, take your time juga mengaji. Lepas tu observe, amati makna-makna setiap perkataan atau tafsir ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tu. Ianya sangat membantu untuk reducekan kita punya speed laju tu. Naturally dia membantu untuk kita slow down a bit, untuk kita lebih relax, so that otak kita akan lebih clear in whatever decision making that kita nak buat, InsyaAllah. Okay, saya harap video ni membantu sikit sebanyak. Ingat guys, stay positive, stay active.